Hai semua, dah masuk 10 Ramadan. Jomlah kita buat paus sambal kurasan dalam sesi sesok resepi. Okey, masukkan minyak dan tumiskan bawang holland yang dah dicop-cop. Okey, bawang ni kena banyak tau bagi sedap. Okey, kacau-kacau. Bila dah garing, kita boleh masukkan daging cincang. Okey, daging cincang ni kita pakai satu blok je, nak pakai banyak pun okey. Lepas tu daging dah masak, masukkanlah rempah kita, rempah kari, garam dan gula. Okey, kacau dia. Make sure daging dah masak. Lepas tu kita letak kat tepi dulu lah. Sekarang kita nak goreng paus sambal. Yang penting paus sambal dari NZ Food tau. Luar dia rangup, dalam sangat lembut. Okey, bila paus dah siap, buka dia macam ni dan kita letaklah daging kurasan dekat situ. Dan tengah boleh layerkan dengan cheese cheddar. Okey, tutup semula dan kita boleh bungkus dia macam ni. Bungkus kemas-kemas tau. Okey, bagi nampak cantik. Dan belakang tu warna putih tu gam kita buat daripada tepung jagung. Tapi ikut korang lah, nak pakai tepung gandum boleh, tak ada masalah. Okey, make sure still bagi ketat tau supaya goreng tak pecah. Okey, inilah hasil dia. Dan air pula, kita memang buat air simple. Tuangkan sangkui oren. Lepas tu masukkanlah air sparkling. Ni kita pakai air sparkling lemon. Sebenarnya bahan-bahan ni semua senang dan mudah didapati di mana-mana tau. Okey, letak. Ni tak payah nak tambah apa-apa, asam ke gula ke, tak payah. Atas hias dengan limau nipis. Okey, dah siap dah korang kita punya paus goreng sambal kurasan. Tengok dalam dia kan, sangat sedap, menyelerakan. Kalau dah cuba, jangan lupa tag kita tau.